Suruhanjaya Puan ditahan pukul 8 malam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Suspek dibawa ke setiap pertuduhan dan denda RM970 tersebut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah. Malaysia SPRM akan merekod keterangan 23 lagi saksi. Assalamualaikum, Cik Raya. Boleh saya masuk? Okey, sila masuk. Terima kasih. Okey, duduk. Cik Raya, ini merupakan proposal syarikat kami tentang peminaan lebuh raya. Jadi pihak kami sangat berharap Cik Raya dapat memtimbangkan proposal kami. Alright, nanti saya akan check dan suruh admin saya bagi maklum malas kat awak. Okay. So dalam masa yang terdekat ni lah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Cik Raya busy ke? Ni dah sampai. Betul. Mari masuk. Terima kasih silakan masuk. Okey, terima kasih Cik Raya. Okey. Jangan sering ada proposal ni. Nah, ini Untuk Encik Raya. apa ni? Duit kopi untuk Encik Ryan lah. Untuk sekiranya Encik Ryan luluskan proposal saya ni. Tak apa kot. Tak apa lah Encik Ryan. Benda biasa je ni. Sikit je. Uish, dah lama aku tak buat kerja ni. Nak ambil ke tak Ambil je lah. Bukannya orang tahu pun. Okey, habis boleh bersurat semua? Korang nak apa-apa tak? Saya belanja. Nak apa-apa? Ada lah, jangan tanya kat mana. Order je. Sejak bila ni belanja? Saya tahu, order je. Tiba-tiba je bos ni nak belanja. Sebelum ni tak pernah pun nak belanja. Dah terikut kerja kaki pula tu. Nak belanja orang. Hutang aku pun tak bayar lagi. Sibuk. A few minutes later. Hello, ini pihak SPRM ke? Saya ingin melaporkan kes rasuah dalam syarikat saya melibatkan pengurus syarikat saya. Okey, nanti saya hantar bukti. Cik Raya, Ya? saya daripada pegawai SPRM. Cik Raya telah ditahan atas tuduhan Seksyen 16 dan kurungan A 2009. Kami ada bukti dan saksi. Cik perlu ikut kami ke balai SPRM. Siapa dah tu? Cik! Berdasarkan bukti yang dikemukakan, Mahkamah mendapati Encik Ryan bersalah untuk Seksyen 17A Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang dari 5 kali ganda suapan. Dengan ini, Encik Ryan dijatuhkan bersalah. Rasuah merosakkan masyarakat, meruntuhkan nilai integriti dan membawa kebinasaan. Pilihlah jalan yang benar kerana harga maruah tidak boleh dibeli dengan RM1.